Hai, selamat datang ke NY Channel, Motivasi Sihat. Di sini kita sembang santai pasal kesihatan mental dan fizikal. Sama ada korang tengah cari semangat baru, tips untuk kekal positif atau nak jaga kesihatan badan dengan cara mudah, channel ni memang untuk korang. So, let's go. Minum boba tu memang sedap kan? Tapi pernah tak terfikir yang minuman kegemaran kita ni mungkin ada kaitan dengan kolesterol tinggi? Selalunya kan kita terus tuding jari dekat makanan berlemak. Tapi hari ni kita nak bongkar satu rahsia. Kaitannya agak mengejutkan antara gula dalam minuman kita dengan tahap kolesterol dalam badan. Okey, jadi bila sebut je kolesterol tinggi, apa yang terus terbayang kat kepala? Mesti makanan-makanan macam ni kan? Burger, kentang goreng, semua yang berminyak. Tapi, betul ke itu je puncanya? Well, jawapannya tak semudah tu. Sebenarnya, musuh sebenar mungkin tersembunyi kat tempat yang kita tak sangka. Dalam kemanisan. Ya, gula. Yang kita ambil setiap hari, selalunya tanpa kita sedar pun. Okey, jom kita kupas topik ni. Mula-mula kita fahamkan apa itu kolesterol, lepas tu kita tengok macam mana gula ni boleh jadi jahat. Kita akan guna bubble tea sebagai contoh utama, tengok juga ancaman manis lain dan yang paling penting, macam mana nak minum dengan lebih bijak. Baiklah, kita mulakan dengan bahagian pertama. Jom kenal dulu musuh dalam selimut ni. Sebab sebelum kita nak salahkan gula, penting untuk kita faham dulu. Apa sebenarnya kolesterol ni? Senang cerita macam ni lah. Badan kita ada dua jenis kolesterol. Satu, LDL, si kolesterol jahat. Bayangkan, dia ni macam sampah yang suka melekat kat dinding salur darah kita, lama-lama boleh buat salur darah tersumbat. Lagi satu pula, HDL, si kolesterol baik. Dia ni pula macam lori sampah. Tugas dia kutip balik LDL yang bersepah tu dan bawa ke hati untuk dibuang. Jadi, keseimbangan antara dua ni memang sangat-sangat penting. Okey, sekarang kita dah kenal hero dengan penjahat dalam cerita kolesterol ni kan? Di sinilah ceritanya jadi makin menarik. Kita masuk bahagian kedua. Macam mana pula gula boleh jadi jahat? Macam mana benda yang sedap sangat ni tiba-tiba jadi punca masalah? Dan ini bukan cakap-cakap kosong tau. Pakar kesihatan pun setuju. Macam yang Dr. Jennifer Robinson jelaskan, bila kita ambil gula berlebihan, hati kita seolah-olah dapat arahan. Okey, hasilkan lebih banyak LDL, si kolesterol jahat. Dan pada masa yang sama, dia kurangkan pula penghasilan HDL, si kolesterol baik. Ini memang kombinasi yang bahaya. Jadi, prosesnya macam ni. Pertama, kita minum minuman yang super manis. Kedua, hati kita yang dah overload dengan gula ni, dia akan tukarkan gula berlebihan tu jadi sejenis lemak dalam darah, namanya triglycerida dan juga LDL. Triglycerida ni pun sama je perangai macam LDL, suka sumbat salur darah. Akhirnya, apa jadi? Risiko penyakit jantung pun meningkat. Satu rantaian yang berlaku senyap-senyap je dalam badan kita. Okey, cukup teori. Sekarang, jom kita tengok contoh paling real. Kajian kes kita, bubble tea. Ya, minuman kegilaan ramai ni, tanpa kita sedar, inilah perangkap manis yang paling sempurna. Cuba tengok nombor ni, 18/5. Agak-agak nombor apa ni? Ini adalah jumlah surutih gula dalam hanya satu cawan brown sugar milk tea saiz biasa siap dengan boba. Saya ulang, 18,5 surutih gula. Banyak tu! Nak tahu tak betapa banyaknya 18.5 surutih tu? Cuba kita bandingkan. Satu cawan bubble tea ni ada gula hampir 3 kali ganda berbanding setin air bergas yang kita dah sedia maklum memang manis gila. Memang terkejut kan? Dan populariti dia tak boleh lawan lah. Ada satu kajian dibuat pada pelajar universiti dan hasilnya hampir 97% mengaku pernah minum bubble tea. Ini tunjukkan betapa dah sebatinnya minuman ni dalam budaya kita. Lagi-lagi orang muda. Tapi inilah part yang paling merisaukan. Walaupun ramai yang sedar ia tak berapa sihat, lebih 73% dari mereka tak pernah terfikir pun nak berhenti. Kenapa agaknya ya? Mungkin sebab terlalu sedap, atau mungkin ketagihan gula tu sendiri. Jangan ingat gula tu je masalahnya. Topping dia pun satu hal juga. Cuba tengok ni. Milk foam tu je dah boleh cecah 203 kalori. Itu dah hampir sama dengan sepinggan nasi tau. Boba tu sendiri pun tambah lagi 100 hingga 200 kalori. Memang bom kalori betul. Okey, jelaslah kan bubble tea ni memang antara pesalah utama. Tapi jangan fikir bila kita elak boba je kita dah selamat. Tidak. Masalah gula tersembunyi ni ada kat mana-mana. Jom kita intai sikit ancaman manis yang lain.
Cuba fikirkan, kopi 3 in 1 yang kita bancuh setiap pagi. Minuman tenaga yang kita harapkan untuk bagi power waktu petang. Ataupun milkshake sedap yang kita order lepas makan. Nampak macam lain-lain kan? Tapi semuanya ada satu persamaan. Kandungan gula tersembunyi yang sangat tinggi yang senyap-senyap membebankan hati kita. Okey, dah cukup kita cerita pasal masalah. Risau pula kan? Sekarang, jom kita fokus pada penyelesaian. Macam mana kita nak terus nikmati minuman kegemaran kita, tapi dengan cara yang lebih sihat, lebih bijak? Ini ada beberapa tips praktikal yang anda boleh terus guna lepas ni. Pertama, order saiz paling kecil. Kedua, beranikan diri minta level gula yang rendah, 30% ke atau suku je ke. Ketiga, kalau boleh, pilih susu segar rendah lemak. Dan yang terakhir, kurangkan topping atau pilih yang lebih sihat macam aloe vera. Nampak macam benda kecil kan? Tapi percayalah, impaknya besar. Atau, apa kata kita jadi kreatif sikit dan buat sendiri kat rumah? Haha, ini idea yang best. Boleh guna susu protein, lepas tu boba tu kita ganti dengan jeli cincau tanpa gula. Hasilnya, anda dapat minuman yang sedap, tinggi protein, kalori jauh lebih rendah dan yang paling best, anda tahu 100% apa yang ada dalam minuman tu. Jadi, sebagai kesimpulan, persoalan ni saya nak tinggalkan untuk anda fikirkan. Selepas tahu semua ni, adakah minuman kegemaran anda tu seorang kawan sejati atau sebenarnya musuh dalam selimut yang sedang merosakkan kesihatan anda? Senyap-senyap. Fikir-fikirkanlah, pilihan di tangan anda.